Ramadan hadir. Masa berlalu dengan pantas. Di celah waktu, hati terus mencari peluang beribadah. Bila ibadah sedekah diatur awal, jiwa merasa lebih lapang kerana amalan terus berjalan. Satu sedekah mampu mengubah satu kisah. Mulakan sedekah anda secara automatik hari ini. Jom cari Lailatul Qadar dengan BIMB Mobile. Ketupat Adabi diperbuat daripada beras berkualiti dengan haruman ketupat daun kelapa sejati. Lembut, mudah dipotong. Pilihan sejak dulu dari generasi ke generasi. Adabi. Lidah yang berpuasa seharusnya terpelihara daripada menyakiti hati orang lain. Sepanjang Ramadan ini, marilah kita lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata. Menggunakan tutur bicara yang membina. Sama ada di tempat kerja, bersama keluarga atau dalam pergaulan seharian, biarlah setiap kata yang lahir menjadi jabatan ukhuwah dan menyemai kasih sayang. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perkeso. Ramadan yang mulia, Perkeso lindung semua. Azan maghrib dan doa berbuka puasa ini dibawakan khas oleh Babas. Hangatkan rasa keceriaan, nikmati keberkatan bersama Babas. Babas, rencah hidupku. Selamat berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka puasa. Dengan rahmat-Mu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Azan maghrib dan doa berbuka puasa tadi dibawakan khas oleh Babas. Hangatkan rasa keceriaan, nikmati keberkatan bersama Babas. Babas, rencah hidupku. Selamat menjalani ibadah puasa.